Isnin 14 April 7.12 malam. Aku baru selesai bagi makan ayam dan memindahkan anak-anak ayam yang dalam reban kecil ni lah, ni reban didik ni. Macam kemarin aku beritahu video yang sebelum ni, aku nak lepas bakar ni lah, yang ni. Ke dalam tu aku dah letak kabel tie, betul basuh kaki apa semua, betul aku lepas dalam reban tu sebab kaki dia kotor sikit. Okay, jom sama-sama kita tengok apa yang berlaku pada ayam tu bila aku campur dengan ayam yang base tak sama. Okay. Yang aku baru keluarkan ni, aku letak kabel tie warna biru. Tu nampak tu yang depan tu biru. Yang ni tua sikit pada yang biru pada belakang, tapi tengok biru dia beza besar. Macam video sebelum ni kan aku beritahu kan, bukan ayam IG, ayam India yang tinggi di dunia, tapi ayam tu biru. Biru tu rasa aku ada dua bakar, dua warna tu. Tak silap aku lah, sebab yang satu lagi aku nampak merah kelam. Aku rasa red bourbon orang panggil. Yang ni white nampak tu. Yang satu lagi tu putih. Rasanya lah. Sebab tengok dia nampak, boleh nampak tu. Kanan dan kiri. Kiri tu dia warna nak gelap. Aku rasa tu nak jadi koko je lah. Tapi nasib ni, aku lepas dah saat ni. Baru lepas lah dalam 15 minit dia tu. Kita bagi makan apa semua. Lepas-lepas tengok berkawan baik je. Aku duk risau dia akan belagar kan. Baru ni pun belagar yang mati pun dah kan. Aku letak dalam reban didik tu. Ni yang ni lah, best ni lah. Best yang aku baru buang saat ni. Belagar kepala berlubang lah, mati dah. Lepas tu aku pindah kat tempat lain untuk kepala berlubang duduk 2 hari. Mati lah. Tu ada yang pukul sekok dah tu biasa lah kan. Aku tengok gaya okey lah, boleh letak mungkin 2-3 hari lagi okey lah. Bila ni kalau dia belagar ke apa, selamat sikit lah. Kalau ada yang Allah pun dia boleh bergerak-gerak lari kan. Satu lagi aku nak tunjuk. Okey, jom start. Yang ni IG hari tu kan. Dia yang tu dah pasti dah, yang kanan tu yang sebelum ni aku ingat jantan, yang tuan dia pun kata jantan lah, sebenarnya betina lah. Yang kecil tu aku tak tahu lah. Tapi kalau kecil tu tuan dia kata betina, aku tak tahu lah. Sebab tu yang kecil sangat lagi. Okey, aku nak tunjuk yang satu lagi ni. Boleh nampak tu, tak boleh nampak ke dalam. Tengok macam tak berapa nak ni. Tapi IG ni cepat besar. Tengok. Tuan-tuan boleh tengok memang besar. Aku pun macam terkejut juga bila banding dengan Oshamo ni. Aku rasa umur pun lebih kurang lah ni. Yang aku jual pun dah banyak ni. Aku stop jualan sebab macam aku beritahu kan, video sebelum ni, pasal penyakit ni kan, demam ni. Demam ni agak kuat juga ni. Tu masih dengar bunyi. Nak bunyi dia bersin ke dia batuk ke, aku tak tahu. Tu semua teruk. Ni pulih banyak lah kan. Ni 3 minggu dah ni. Ni 3 minggu dah jadi. Tapi dia tak mau nak lega betul lagi. Tapi kalau tengok yang ni, IG ni okey lah. Ataupun Indogante lah. Ringkasan lah kalau untuk orang yang baru tengok channel ni kan. IG ni Indogante bakar tertinggi di dunia katanya lah. Tapi yang masuk Malaysia ni dari Brazil. Dia tak, dari Brazil pula, dari Turki. Dia tak setinggi yang dari Brazil tu. Muka pun agak lain sikit. Agak lain sikit. Kalau yang dari Brazil tu, dia nak macam ayam Peru. Kepala dia ada kelamber bawah dagu tu. Ini Brazil ori. Dan tinggi dia pun kebanyakan semua melebihi 1 meter. Jantan kan betina lebih kurang 90 kot. Yang aku study lah. Betina 90 cm ke atas. Jantan 100 cm ke atas. Tapi kalau yang Turki ni, betina adalah 80 cm tu je. Tu pun kalau yang tak kacuk kan. Ada yang kacuk cross tu tak jadi ya. Memang kecil lah. Jantan insyaAllah lah. Aku harap jantan boleh lepas 95 cm pun jadi dah. Kalau tinggi lah. Ni tinggi beza lah. Aku pun tengok tu. Tapi kaki dia tak panjang lagi. Ni bukan rasa bukan sebulan lebih kan ni. 2 bulan kot rasanya. Sama dengan tu. Oshamo tu rasanya.
Aku lupa tarikh dia yang ni. Aku kena akan tengok balik ni berapa tarikh dia ni. Ada aku tulis ni tarikh dia bila dah. Rasanya lebih kurang IG tadi lah. Tak ekor tu. Umur dah lebih IG tu besar tu. Masa aku beli hari tu, IG tu nak lebih kurang besar sikit daripada yang ni. Ini semua ni. Besar sikit lah. Tapi tak tahulah sebab aku tak tahu umur dia berapa kan. Umur dia kita tak tahu. Nanti bila kita tengok 6 bulan nanti, bila dia kena ukur, buat ukuran setiap bulan. Kalau dia berhenti tinggi tu maknanya dia dah sampai 6 bulan lah. Dah sampai 6 bulan tu kita boleh tahu lah yang mana tinggi, yang mana tak tinggi lah. Perbezaan, macam mana perbezaan ketinggian dari dengan Oshamo kan. IG dengan Oshamo. Bila blur banyak macam ni kan, senang lah nak buat pemilihan lah. Kalau kita nak buat berbakar, nak cari yang tinggi ke yang tegak, senang lah. Ni aku lakukan sebelum ni pun. Kalau aku tengok tu, aku tak berminat sangat hitam lah. Tapi nampak tu hitam tu. Muka apa ni size dia ni. Aku nampak besar daripada yang lain. Ini kalau matang ni 5 kilo ni. Tak kurang 5 kilo ni. Mudah lagi ni. Jom aku keluar ganas tengok. Tengok. Tengok dia bertarung dah dengan IG. Tengok dia dengan IG pun dekat nak sama tinggi. Yang ni. Oh ni tinggi semua. Ni kelebihannya bila kita belah banyak. Kita boleh lah nak buat pemilihan kan. Yang mana paling besar, yang mana paling tinggi dan sebagainya. Aku letak ni siapa yang besar. Tengok dia tahan ni Oshamo ni. Ini faham lah. Aku tengok lama lah dalam seminggu lah. Aku tengok dia ni. Walaupun dia hitam kan, tapi tengok rangka dia tu. Ini IG yang batch kedua. Akan datang batch ketiga pula. IG aku panggil batch lah. Yang kali ketiga pula akan datang. Aku beli ikut Tuan Nasai lah kan. Tuan Nasai dia tu yang akan datang tu tinggi juga pada yang lain. Nanti aku bila sampai tu aku buat video. Sekarang aku tak boleh lagi nak cakap apa pun tak boleh sebab tak sampai lagi benda tu lah. Yang aku dah beli dah. Tunggu dia post mungkin beberapa hari lagi dapat lah. Tapi nampak IG tertinggi lagi. Ni kan first time aku lepas dah ni. Sebab aku nak buat perbandingan, nak buat video lah. Aku tak pernah lepas lagi kat luar. Tu nampak. Aku rasa yang ni boleh tinggi ni. Ada potensi untuk mendapat 5 kilo ni. Tuan-tuan kalau nak tahu dia tak semua IG boleh sampai IG ada Oshamo. Tak semua boleh sampai 5 kilo. 4 kilo setengah pun okey dah. Sebab kalau syarat untuk Oshamo original ni lah, Oshamo lah. Yang Jerman ni orang panggil Oshamo Eropah apa tu kan. Syarat dia berat dia kena 4 kilo ke atas. Kalau dapat 5 kilo tu baik lagi bagus lah kan. Syarat dia kena 4 kilo ke atas. Tu jantan, betina dan 3 kilo. Jadi macam takut-takut. First time lepas kan. Susah sikit aku nak buat perbandingan dengan IG ni. Susah sikit. Sebab dia macam takut-takut ni. Tak biasa lagi. Yang tu IG betina 3 ekor tu. IG jantan tu duduk belah sana tu. Tu IG jantan. Dia tak mau duduk dekat dan letak dekat. Aku pun susah nak buat perbandingan kan. Tapi rasanya besar jugalah Oshamo ni. Bila kita banding dengan IG yang lebih kurang umur lah. Tu. Harap boleh tinggi macam sampai tong ni pun jadi ni. IG kan. Buat tong ayak ni. Tapi kalau yang Brazil punya rasanya sampai ni. Sampai tinggi tu kalau dia mendengar kan.
Yang Malaysia, kalau ada bakar Malaysia yang sampai tinggi tu ni, kuasa tipu lah. Video edit ni lah. Tak mungkin lah tong ni tinggi ni. Kan? Nah, mungkin aku akan simpan ni, ni hitam ni, bersama ni, dan IG tu memang simpan lah nak buat bakar kan. Lepas ni tengok pembasaran dia. IG ke Usama ni yang tinggi. Sebab dari sini aku tak dapat tahu lah siapa yang umur, siapa yang mana yang lebih tua, yang mana yang lebih muda. Tapi tengok macam pembasaran IG tu cepat lah, tu IG yang putih tu lah. Tu cepat lah. IG besar lagi, kalau tengok tu IG tinggi sikit. Tak apa lagi, tapi aku nak tunjuk video tadi. Ni lepas aku buat video ni, aku nak cuba ukur ketinggian dah dengan tarik. Dah berapa cm dah dapat ni. Nampak dia macam boleh berkawan dengan IG dah. Nak malam dah ni tuan-tuan. Aku stop dulu video untuk hari ni, dan esok insya-Allah ada lagi video seterusnya. Video ni pun aku akan cuba upload malam ni. Malam ni juga kita upload. Mungkin lambat sikit kot. Kalau malam ni aku upload lambat, internet tak pernah laju. 2 jam juga baru nak full.